Ji, kau pernah dengar tak kisah tentang perpindahan istana Ratu Balqis ke Baitul Maqdis? Ada. Kisah tu ada dalam Quran. Kisah tu ada dalam Al-Quran dalam surah An-Naml. Betul. Kisah dia macam ni. Apabila Ratu Balqis, ni pendekkan cerita, apabila Ratu Balqis nak tengok sangat apa hebatnya Raja Sulaiman hinggakan nak minta aku ni beriman kepada Allah. Jadi Nabi Sulaiman AS ni, sebelum sampainya Ratu Balqis, Nabi Sulaiman tanya kepada pegawai-pegawainya. Pegawai-pegawai Nabi Sulaiman ni bukan manusia saja. Dari kalangan manusia, daripada jin, haiwan. Betul. Jadi yang pertama yang menjawab tu adalah jin Ifrit. Kata kepada Nabi Sulaiman, aku boleh pindahkan istana Ratu Balqis sebelum engkau bangun daripada tempat duduk engkau. Hebat tak? Betul. Power. Sangat-sangat power. Sangat hebat kan? Jadi Nabi Sulaiman mendengar dan rasa kagum. Tapi ada ketua daripada kalangan manusia, ulama berpendapat namanya adalah Asif bin Barkhiyah. Beliau kata, aku boleh pindahkan istana Ratu Balqis dalam sekelip mata sahaja. Sekelip mata, Sekelip mata maju sahaja. betul lah. Dan Raja Sulaiman minta buat. Jadi Asif bin Barkhiyah ini, ada ulama kata dia berdoa kepada Allah. Betul, dalam sekelip mata memang istana Ratu Balqis ada di depan mata Raja Sulaiman. Sampai. Macam tu? Sampai. Sampai depan matanya. Nak bagi tahunya, dalam kalangan makhluk yang Allah ciptakan, manusia adalah yang paling tinggi darjatnya jika manusia itu berilmu dan beriman. Masya Allah, betul. Jika seseorang itu berilmu dan beriman, maka dia sesuailah jadi makhluk yang mulia, dan Allah akan bantu mereka. Jadi usahalah, usaha dalam sama bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kisah Asif bin Barkhiyah. Masya Allah.